Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wasighatuhu dan bermusighahnya. Wasighatu sighatul amri dan bermusighahnya sighah bagi amma ad-dallatu alaihi yang menunjuklah ia sighah alaihi alal amri ialah if'al, ialah wazai if'al. Pada if'al sawailah dah wazai amma tu dia kata walaisal muradu hazal wazna, walaisal muradu hazal wazna bi khususihi, dan tiada adalah murad, dan tiada ada murad ai bi qaulihi if'al tu. Jadi ya walaisal murad, dan tiada adalah murad ai bi qaulihi if'al, dan kata if'al tu. Nah, hazal wazna, ya ini wazai saja, if'al saja dah. Bi khususihi dengan ini wazai tu dah. Amal bukan if'al sekara dah ida, bukan if'al sekara. Nah, bal kaunul lamzi dalan alal amri bihayatihi. Yani baga apa sini? Yani bal muradu pakai bermurad. Murad dengan kata if'al tu ialah kaunul lamzi, ialah keadaan apa tu. Dalan alal amri menunjuklah ia di atas mana amma. Nah, ada panggil amma, wazai amma tu, iaitu dia tiada apa yang menunjuk di atas amma. Gitu. Kaunul labzi dalan alal amri, tapi menunjuk bihayatihi dengan kelakuannya, kelakuan bagi apa. Malah mana alal amri bihayatihi ini? Ya kata sawa'un kana bisighati am bil lami. Sawa'un kana bisighati am bil lami. Sama saja adalah amma tu bisighah, amma bisighah lah, ataupun amma tu dengan leh, dengan kita boleh tak kira. Amma bisighah ke, amma orang panggil amma dengan leh amma ke, tak kira. Orang panggil amma murad dengan kata sighah amma yang menuju di atas amma tu, sama ada amma tak amma bisighah ataupun amma tu dengan masuk kita bubuh leh amma. Balana misalnya idrib, ya tadi if'al dah. Yang dia patah ni idrib, yang dia kasrah, idrib ke akrim ke istakri ke tak kira. Ni amma bisighah panggil. Wal yunfiq ni nagih pada amma apa? Amma bilam. Amma tu dengan la amma. Fal yunfiq, maka hendak menafkahlah. Wal yunfiq hendak nafkahlah. Mana apa yunfiq ni? Ya dah zu saat tinggal dah. Dah. Tapi tak apa, maka hendak nafkahlah. Tapi pakai dia zu saat tinggal dosa. Oleh orang yang mempunyai kelawasai, maka abang yunfiq itu asal ada yunfiqu, masalah yang ada yunfiqu orang panggil amma bilam. Dah tak apalah. Nah, apa tu? Liyakdu, wal yakdu tafa'ahum, dah hendak menunailah oleh kamu. Nah, adalah bukan sekalian kamu, sekalian mereka itu, dan hendak ada amal, dan hendak orang bangga menunailah oleh mereka itu tafasahum, yang akan segala hajat mereka, akan hajat mereka itu. Nah, banyak yakdu tu, wal yakdu tu orang beramal dengan lekma tu lah. Wal yufu nuzurahum, dan hendak sempurna oleh kamu. Nah, nuzurahum akan nazar kamu. Nah,
mereka itu deh, dan hendak sempurnalah oleh mereka itu nuzuruhum akan azan-azan mereka itu. Mana yufu tu mas amma tu amma dengan lama. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendak tawaf lalu kamu dengan rumah yang lama, yakni Baitillah. Wahia tak kira lah, bukan semata-mata if'al tu doa lah. Orang panggil lafaz amma, sama ada lafaz amma tu orang panggil bisiro, ada pun lafaz amma tu bilami tak kira. Wahia dan bermula ia aisi gotul amri. Wahia dan bermula ia aisi gotul amri indal itlaq wa tajarrudi anil qarinati. Dan bermula ia sigatul amri, sigah amma yang menunjuk dia tak amma deh. Nah, yasa dia al-amru lil wujub. Nah, gitu. Bila tak ada bila diitlaq ataupun sunyi daripada kerana, maka ditanggung akan lafaz amma tu bagaimana wajib ya. Dasar dia. Wahia bermula ia sigatul amri indal itlaqi, di si itlaq. Nah, itlaq ni di sisi telok di semata-mata lafaz amma lah. Wa tajarrudi anil qarinati, di sisi sunyi daripada kereno. Adapun terlepas, adapun sunyi daripada kereno, tak ada kereno. Nah, kereno mana? As-sarifati anil wujub, yang memalinglah ia kereno daripada wajib. Nampak? Ada lafaz amma semata-mata lafaz amma. Dan lafaz amma mana tak ada qarinah yang memalingkan daripada makna wajib tu malu alaihi, ditanggung kenakan dia akan sigatul amri dia alaihi alal wujub, di atas makna wajib gitu. Balana misal asal dia al-amru lil wujub, asal dia gitu nahu seumpama aqimus salata, aqimu ta'amma tu hendak berdiri lah oleh sekamu akan semaya, maka aqimu tu orang panggil amma. Al-am asa amma tu lil wujub, bila diitlaqkan akan dia, adapun disunyikan akan dia daripada qarino, yang memaling daripada amma kepada sunnah, ada kepada haru. Nah, illa ma dalal dalilu ala anal murada minhu an-nadbu, illa istisna pada tuhmalu alaihi, melainkan nah ma amalah dalal dalilu yang menunjuk oleh dalil. Nah, ala dalil yang memaling menunjuklah oleh dalil ala annal murada binhu nadbu, di atas bahasa murad daripadanya, daripada amma tu an-nadbu sunnah. Gitu. Kalau bila asal dia, kalau tak ada dalil yang memaling daripada wajib kepada sunnah tu, panggil wajib lah. Belakang ada dalil yang menunjuk di atas sunnah, bahkan amma di situ lin nabi panggil. Balana misanahu fakatibuhum in alimtum fihim khaira, fakatibuhum, maka hendak akan kitabah lah ulis ke kamu. Nah, hei pengulu, hum akan mereka itu, akan hamba-hamba kamu tu. In alimtum fihim khaira, jika mengetahui lah ulis kamu, hei pengulu, pada mereka itu hamba tu khaira, ada kebajikan, maka akan tibu di sini tu atas jalan sunnah. Gitu. Dia kata dah, lianna sebab apa dikatakan kitabah di situ tu tak ada wajib, hanya untuk mertabak sunnah. Lianal maqam, kerana bahasa maqam, maka mana tepat kitabah ni yak tadi ada mal wujub, mana kila ya maqam akan tiada wajib. Sebab apa tak ada wajib? Fa innal kitabata minal muamalat, kerana bahasa kitabah ni akan kitabah kena kamu tu orang panggil setengah daripada muamalat, maka benda muamalat ni tak ada wajib. Supaya jual beli tak ada wajib. Nah, nak jual boleh, nak beli boleh, yang masuk daripada setengah daripada muamalah orang panggil. Maka muamalah ni tak ada wajib yang gitu. Awil ibahati, awil hibahatu, ibahatu ni atas pada nadbu. Nah, illa ma dalal dalilu ala anal murad minhu al ibahatu, mereka barang amal yang menunjuk oleh dalil di atas bahasa murad daripada amal tu ialah harus. Pelahana misal, nahu seumpamanya amalin nabi, amalin ibahah, memperharuh ni. Asal dia tengok. Lepas sekarang ni, mana tu suruh. Maka suruh tu, orang panggil suruh di situ tu, orang panggil harus. Iza wa iza halaltum fastadu. Maka apabila ia masalah bila kita dah dalam ihram, nah ia diteguh
daripada kita berburu. Bila kita tahalluq, hendak berburulah. Gitu. Faiza hal tu, maka apabila tahalluq oleh kamu. Fasnadu, maka hendak berburulah oleh kamu. Fastadu tak amma. Apa tu amma di situ apa? Ia kata fa'in istiyada, karena bosa maka bosa istiyada. Istiyada yang ambil daripada fastadu tu lah. Adu wujuhil takassubi. Nih, salah satu daripada wajah berusaha. Nah, berburu tu. Dari ya. Maka orang panggil wajah usaha kerja buat deh. Maka di situ tu, ya harus situ tu. Wah takasub tu. Mubahun, ya harus je. Jadi ya. Nampak? Ya bukan sunnah. Ya buat gitu sini tak apalah. Wa qad ajma'u ala adami wujubil kitabah. Dan sesungguh telah ijma' lah oleh mereka itu. Ulama lah. Di atas bahasa tiada wajib kitabah. Jadi ya. Tak ada wajib kitabah. Kata ada ijma' dah kata tak ada wajib tu. Patut amal tu nak tanggung di atas wajib tu boleh. Melagu dengan ijma' pula. Wastiyadi ada pada pada mukatabah tu. Dan sesungguh telah ijma' ulama di atas dia ada wajib kan akan istiyah berburu tu. Kerana berburu ia masa daripada takasub, mana kerja buah usaha cari makan deh. Maka tu tak ada wajib gitu deh. Bila tak ada wajib kan, ia tak boleh nak gunakan akan wajib lah. Satu kita ada masalah pakati buhum tu, ia masuk daripada muamalah tak wajib. Lagi pula ijma' kata tak ada wajib. Yang kedua ibahah ni ijma' kata tak ada wajib. Lagi pula istiyah tu ia masuk daripada takasub. Bil masalah takasub wa huwa mubahun, bila kata harus. Wa zahiru kalamihi anastisna'a fi qawli illa ma dallad dalilu munqati'un. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis sawab.